Hari tu kita orang jalan-jalan dekat Melaka. Tapi bukan jalan kosong. Sebenarnya ada misi sikit. Nak pick up motor customer untuk buat restore. Sebelum ni kita dah ambil 3 biji motor. Tapi kali ni 2 biji lagi sekaligus nak buat. Satu Honda ES5 dan satu lagi Yamaha e-bonus. Kalau ikutkan harga motor e-bonus ni sebenarnya tak semahal harga nak restore dia. Tapi customer kata, On je, buat je. sebab apa? Sebab kenangan dengan motor tu dah terlalu banyak. Kadang-kadang orang restore motor ni bukan sebab nilai harga motor tu, tapi sebab nilai kenangan yang ada pada motor tu. Oh ya, sebenarnya video buka ES5 tu tak sempat nak rekod. Sebab masa tu kita orang tengah sibuk fokus dekat e-bonus. Tahu-tahu ES5 tu dah siap buka. Pomen kita ni dah terbiasa buat ES5, jadi kerja dia orang memang laju. Sekejap je dah lerai motor tu. Sambung balik cerita tadi, bila motor tu dah banyak kenangan, memang ada owner yang sanggup restore tanpa terlalu fikirkan pasal kos. Sebab bila kita buat full restore, kita bukan sekadar bagi motor tu hidup balik, tapi cantikkan luar dan dalam. Kita akan buang cat lama, buat cat baru bagi nampak fresh. Part by part yang rosak tu kita akan tukar baru. Kalau ada part yang masih boleh pakai, kita akan tanya owner dulu, nak pakai balik ataupun nak tukar yang baru je terus. Yelah, kadang-kadang kita pun cuba tolong kurangkan sikit kos mana yang boleh. Yang menariknya, customer ni sebenarnya tak pernah datang pun ke X Racing. Semua kita deal secara online. Dah alang-alang online tu, kita cakap lah dengan customer tak nak buat 5.3 basic ke dekat ES5 dia. Customer pun on je. Dia kat tempat lain, kita dekat sini. Tapi tetap boleh jalan sebab kita akan update progress motor dari semasa ke semasa. Jadi customer tak perlu ragu sebab tetap boleh follow perkembangan motor dia walaupun tak datang tengok depan mata. So, kalau korang pun ada motor lama yang penuh dengan kenangan and korang teringin nak hidupkan balik dengan full restore, korang boleh tunggu slot restore X Racing yang akan dibuka nanti. Berkemungkinan akan dibuka selepas raya nanti. So, korang stay tune dengan kita orang punya update. Alright guys, tu je video untuk kali ni. Jangan lupa follow, like and share video ni dekat kawan-kawan korang ke, family ke yang ada motor lama nak di restore kan. Jadi selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Jangan ponteng-ponteng ya. Terima kasih sebab tengok video ni sampai ke penghujung. Kita jumpa lagi. Bye.